shopping groceries dengan electric wagon. Jom, bag e-wagon ni seberat 32 kg, tak termasuk bateri. Untuk kereta MPV, boleh simpan dia macam ni. Memandangkan berat wagon 32 kg, lebih baik kita minta lelaki untuk keluarkan wagon daripada kereta ya. So dia wagon dah keluarkan daripada kereta. Yang ni dustless bag dia. First kita akan buka dulu bag cover. Kita keluarkan cover tu. Sekarang kita buka kita punya wagon. Jom kita tengok sama ada lepas ke tak e-wagon ni kita nak bawa shopping di Aeon AU2 Setiabangsa. Cara buka dia macam ni. So kita lebarkan dia. Sekejap lagi kita simpan dia punya floorboard kat dalam tu. So ni kita adjust dia punya frame. Dalam bag tadi boleh simpan 2 seat So kita nak naik 2 orang. Sekarang kita nak beli barang kita bawa 1. Kalau nak bawa 2 pun boleh. Tapi kita bawa 1 dulu. Yang ni dia punya floorboard. Alas untuk dalam wagon ni. So sekarang kita taruh seat di bahagian hadapan. Shopping bag. Ini bag battery cover Dalam ni kita simpan bateri. Ada extra seat. Bawa je extra seat ni. Simpan je dalam bag. Cara kita masukkan bateri wagon. Tekan button on. So kita dah nak get ready bagi shopping. Untuk dekat kaki. Lepas tu ada foot brake yang ni. Pastikan bila korang nak bawa tu, jalan tu tak sesak dengan kereta. Gunakan korang punya kebijaksanaan nak tengok situasi tu sesak juga untuk bawa ikut di laluan yang sesuai. Sikit masuk hujan tak ada masalah, dia ada water resistant IPX5. Kat dia tu Apalah. Okay, sekarang kita berada di Aeon AU2 Setiabangsa. Kita nak pergi beli barang dapur. Proses selama 4 jam, boleh pergi jarak sehingga 25 ke 30 km bergantung pada mood kemajuan dan juga berat makan. Kita masuk mall, ada masuk ke tempat orang, kita tarik je wagon tu macam penggunaan wagon biasa. Assalamualaikum. So, kita masuk kita tak payah nak ambil trolley. Kita nak beli barang dapur. Jom kita cari-cari dulu. Masukkan dalam wagon. Kalau korang lupa bawa beg shopping pun tak apa, sumbat je balik dalam korang punya wagon ni. Dan ambil tomato, sekejap lagi ni kita timbang. So okey dah. Timbang? Oh, boleh bawa ni masuk dalam. Boleh lah. Timbang dulu. Masuk terus ke dalam wagon. Yang dah beli barang semua taruh je dalam wagon. Kalau orang tak sesak, korang boleh ride macam ni, ride kat sebelah. Kalau orang sesak, korang tow je. Jangan susah-susah nak tarik dia. Kita beli barang dapur. Ni dia. Terus ni kita pergi dekat tempat mi yang kering. Sini beg selari dah masuk ke tengah ayam goreng. Bocor tak? Masukkan telur. Yang ni. Okey, dah komplit semua. Jom balik. Kita akan ke kaunter self check out. Barang semua dah siap beli. Hati-hati tengok orang. So, kita dah masukkan barang. Okey. Okay, kita masukkan seat belakang ni. Barang letak dalam, kat bawah. Jom kita balik. Kita dah tak perlu nak angkat pegang-pegang. So, kita terus ke kereta. Bila korang nak gunakan wagon ni, korang kena tengok dengan kesesuaian tempat dan masa Yang belah sana tu. Jadi dah tak perlu jalan. Mungkin ada kesulitan nak berjalan ataupun nak memudahkan, naik saja electric wagon. Alhamdulillah, kita dah beli barang. Kita pun tidak mengganggu pejalan kaki lain ataupun mendatangkan bahaya kepada orang lain. Jadi korang bawa elok. Kita sekarang tengah ride esok GT3 4WD electric wagon di Aeon AU2. Jadi orang tu seperti biasalah. Kita naik ke tingkat atas. Sini sebelah sini saya tunjuk tu. Turun ikut rem. Lepas turun bukit. Lalu bumper. Okey, tak apa. Di dalam ni kita pakai pemanduan low je lah. Kita dalam mall lah, tak perlu nak laju-laju. Naik rem tak ada masalah sebab dia boleh daki bukit hingga 43 degree. So, bawa dia macam biasa. So, kita nak ke lift. Kalau tak ada orang, korang boleh ride lah. Kalau ada orang, better korang ni. Okay, boleh reverse, kita keluar. Okay, wagon ni boleh kena hujan ke? Okay, wagon ni dia ada waterproof rating IPX5. Kalau terkena hujan basah-basah sikit semasa anda menggunakan dalam pergerakan, boleh. Tapi anda tidak boleh biarkan dia macam semalaman lah di bawah air hujan Kita nak pergi ke kereta. Dalam basah. Boleh lalu bumper bukit semua, tak ada masalah. Jalan berpasir, rumput pun tak ada masalah bila anda gunakan tayar off-road. Berat wagon 32 kg sebab ada tayar dan juga motor. Yang ni kita bawa kereta MPV. Dia terletak elok kat belakang dengan barang-barang groceries kita. Alright.